FC yang memakai jersey hijau kuning, warna kebanggaan bagi pasukan Kedah, dengan menurunkan kesebelasan utama Akil Syami di bahagian penjaga gol. Dan untuk pasukan UM Damansara United pula, seperti biasa dengan formasi 4-5-1 dibimbing oleh Ketua Jurulatih Rizwan Abu Shah. Akil untuk sepakan percuma buat UM Damansara. Ruang untuk mendapatkan jaringan menerusi sepakan percuma ini. Lambungan Lerit untuk Nicholas. Lambungan bola tinggi mencari Tenggot Maika. Ada ruang untuk Anwar Siseh. Berjaya dikeluarkan oleh pertahanan pasukan Kedah. Sarun Nizam yang kosong di sebelah kanan. Aris ketika ini membuka larian di sebelah kiri. Ada cross dalam kawasan kotak penalti, dapat untuk Anwar Siseh. Lambungan Aris ke sebelah kiri. Nicholas. Yang dicari adalah Anwar. Syahir, satu percubaan. Oh, sedikit tersasar. Masa yang kedua. Akil untuk sepakan ini. Lambungan oleh Akil di bahagian far post. Ada tandukan, terkena palang susulan. Dan jaringan berjaya dilakukan oleh Syafizi, pemain yang baru saja dibawa masuk untuk separuh masa yang kedua ini. Baru saja 1 minit 20 saat. Syafizi akhirnya berjaya mencatat namanya selaku penjaring. Boleh dikategorikan sebagai super sub juga untuk Syafizi Ikmal ini. Kita lihat sekali lagi ulang tayang bagaimana sepakan penjuru yang dilakukan oleh Akil. Jaya ditanduk oleh Nicholas. Syafizi dilebarkan ke sebelah kiri. Anwar. Gerakan bijak kali ini menerusi Tenggot Michael untuk mendapatkan jaringan kedua. Gerakan itu bermula dari Anwar Siseh. Terus saja diantar untuk Iman Hakimi. Seterusnya berjaya disudahkan oleh Tenggot untuk jaringan kedua. Semakin jauh bagi pasukan UM Damansara meninggalkan Kedah Darul Aman ini. Mungkin ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh Ketua Jurulatih Rizwan Abu Shah. Ikmal untuk sepakan buat Kedah. Masuk untuk pasukan Kedah merapatkan kedudukan di minit yang ke-64. Jaringan menerusi kapten pasukan ini. Kita lihat sekali lagi bagaimana jaringan dihasilkan menerusi sepakan percuma. Muhammad Ikmal Azim dengan kaki kanannya berjaya menewaskan Haziq Mukri.
pemain posisi nombor 27 Zahrul Nizam dan juga pemain posisi nombor 10 yang berada di bahagian sayap. Di belakang ada Iman untuk membantu. Sean juga berada di dalam kawasan kotak penalti, mengembalikan semula ke belakang. Leret untuk Syafizi. Akil mencari Brandon di sebelah kanan. Cross ke dalam kawasan kotak penalti. Ada Tengok Michael. Ruang buat Syafizi dengan percubaan. Masuk untuk jaringan ketiga. Lihatlah kerakyat dari pemain ini. Syafizi Iqmal yang sudah pun berjaya melakukan 2 jaringan. Pada minit ke-67. Sekali lagi Damansara United menjarakkan diri mereka. Bermula dari Sean Jenelli di sebelah kanan untuk Tengok Michael yang melorongkan bola ke tengah untuk Syafizi. Seterusnya rembatan, walaupun berjaya ditepis oleh Akil Syami, tetapi berjaya juga untuk menerjam masuk. Untuk aksi masa sebenar, Sean mencari Iman di sebelah kiri, sedikit perlahan pula. Mujur saja berjaya untuk melakukan pintasan larian ketika ini. Step over, ada ruang untuk percubaan dan jaringan yang dapat dilakukan menerusi Muhammad Iman Hakimi. Pemain sayap kiri buat Damansara ini. 4-1 di Stadium Mini MPKP. Bermula dengan step over daripada Sean. Mendapatkan Iman yang berada di dalam kawasan kotak penalti juga. 21 Muhammad Iman Hakimi. Disudahkan dengan baik dengan menggunakan kaki kirinya. Sekali lagi menewaskan Akil Syami untuk gol yang keempat. Clearance dengan tiada siapa pula pemain Kedah yang berada di atas sana. Ghaffar mendapatkan lontaran ke dalam dan tiupan whistle dari pengadil untuk menamatkan aksi di Stadium Mini MPKP Jitra untuk perlawanan ke-52 bagi Liga A1 Semi Pro ini. Dengan keputusan penuh, Kedah Darul Aman FC 1, Damansara United 4.